Tung dung dung. Aliu. Aku dah tahu. Arul ni, kalau dia tanya ayam makan mana, kau cari kat tempat-tempat kotor, mesti dia suka. Seperti kelab malam tengah rumput. Macam aku dengan kau. Position korang main dalam band sekarang, betul. Tapi apa sebenarnya yang korang nak main? Faham tak? Okay. Okay. Ni kita bercepat Terpulang lah. Maksudnya dia nak main nyanyi sekali dengan main drum ke, terpulang lah kan. Siapa dulu? Azam dulu? Jangan aku dulu. Sila dah. Boleh lu. Okay, ID. Ui, asyik aku je. Kau lah. Arul lah. Ni Azam. Oh, aku mau suka main bass dan aku dapat main bass. Kau main bass lah. So aku rasa aku tak ada benda kot untuk dipetikan sebab Tapi kau main gitar hebat tu. mana ada gitar tu sebab Ya tu. tengok je. Kan kau cakap yang kau boleh solo apa switch yang mic berpower tu. Itu ialah permulaan memang aku main gitar, tapi aku bila dah menyelam lama-lama instrumen ni, aku lebih tertarik dengan bass. Bass lah. Aku tak tahu kenapa, tapi bila aku dengar je tung dung. Aliu. Aku dah tahu. Aliu. Ada Aliu. Jangan, tak apa, mic aku. Aku yang risau. Okey. Risau sangat. So aku memang tertarik dengan bass. So Bass lah. aku rasa tak ada benda kot. Okay, Rul? Kalau aku menyanyi ke. Aku rasa menyanyi. Tak ada apa lain. Tak ada minat main, maksudnya asal nak main Asal harmonika ke? tak ada. Memang aku menyanyi. Cuma kalau sekarang main gitar sikit lah. Main gitar sikit tu je. Itu je pun. Zam? Aku sekarang gitaris, tapi aku dah selesa lah sebab aku banyak main rhythm sekarang, kadang tukar dengan Salam. Aku pun macam mana, kalau aku nak macam nak lead je kan macam Salam, aku tak suka kerja berat tau. Aku nak kena cari. Kalau kau tanya diorang, dia kenal lah. Aku tak suka kerja yang berat sangat. Betul. Cerita kau pemalas lah. Sebab aku play safe lah. Aku takut aku apa? Amanah tu tak dijalankan Tapi kau bukannya kau pun okey ke main? Okey kat main ni. Bukan main. Bukan main pula. Bukannya tak okey. Ya, tapi Kau tak yakin. dia macam mana? Kau nak cari lagu tu macam kadang aku tak ada masa tau. Kadang ada buat ni dengan orang ni tu. So aku selesa dengan aku banyak main rhythm sekarang. Jadi aku tak nak tukar. Aku dapat tempat aku lah. Okay, seterusnya Aili Kamal. Minat kamu lah sebut macam tu lah. Okay, position aku as a drummer. Tapi kalau diberi pilihan, aku rasa aku nak berada di tempat Yang pertama antara gitar ataupun bass. Gitar apa? Lead rhythm? Tak kisah. Tak kisah, penting gitar. Sebab apa? Sebab kau tanya aku, dia satu benda yang best tau bila korang main instrumen atas stage and korang dapat bergerak secara bebas. Faham tak? Korang boleh enjoy the whole show tanpa ada halangan, orang kata. Itu je lah halangan aku. Means maksudnya aku tak boleh nak bergerak. Ya. Tak akan main drum diri be. Lepas ni kita letak aku atas stroller main drum. Pusing kan? tapi kau pernah tengok yang 21 Pilot tu? Dekat atas crowd tu. Ya, Atas crowd. Tapi tu gila. Ya tu gila. Tapi itu lah still dia main duduk. Kau nak berlari lah. Betul. Tapi ada yang kau tahu yang pancaragam. Boleh ke? Ya ada tali-tali. Pernah tengok. Ya Nabil. Bil, Aku okey mana-mana. kau yang mana ah? Manusia yang bersyukur. Kau tak kisah, kau memang tak minat macam minat satu instrumen ke? Kau rasa enjoy lah. Kau rasa enjoy. Kalau aku minat tengok orang main drama. Tapi tu lah aku Macam apa? Macam kau? bagi aku main drum ni handsome lah.
Ya betul. Bagi aku real. main drum itu. Weh, baik Dodi. Aku suka dia tengok orang main drum. Aku tak tahu kenapa. Macam Nabil lah. Sebab senang kerja. Bukan macam kerja. Nampak kerja lah. Kalau dia senang kerja. Tapi betul juga, betul. Dia puas. Tapi betul, dia puas. Sebab setiap kali Ketukan. aku main drum kan, aku record, muka aku macam dia tak dapat nak cover muka. Si So, mulut dia je. Mesti mulut Betul. mulut jaga tempo. Betul tak ni? Kau mulut macam ni. Tapi ID tak tu. ID tak. Mula-mula. Nak share. So Macam kan kat sini lah. Ada video kau main drum. macam tu lah dia. Okay, ni soalan simple dah. Cukup. Right. Kalau untuk aku sama gitar je, tak ada benda lain. Setahun suku, Kau rasa apa yang paling susah sekali dalam band ni benda? Aku rasa masa. Mungkin dulu kita kebanyakan satu U. Betul tak? Kita satu U, Satu kawasan tu. satu kawasan yang sama dan yelah Azad dengan ID pun duduk kat KK. U kita pun dekat tempat tu. So bagi aku tu sekarang ni paling payah masa lah. Masa lah. Sebab yelah masing-masing pun dah kerja ni apa semua kan. Kita faham. Betul lah kita nak cari tu memang payah. Tu bagi aku lah. Dan show. Mana Video. show? Kita nak show. Video dan show tu. Tu je lah bagi aku. Masa Ke korang ada sepakat dapat- kot kan? Ke kau rasa? Kau tanya aku, sebenarnya masa tak terlampau ni sangat Obvious pun. lah. Obvious sangat pun. Kau tanya aku sebenarnya orang cakap kita punya orang cakap nak buat keputusan tu agak susah sebenarnya. Kalau contoh kalau macam ada satu situasi tu, kalau kau tengok kita nak buat keputusan, alah senang ambil contoh yang baru ni kita bincang. Nak main dinner, show dinner betul tak? Yes. Sebenarnya okey je kalau kau nak join betul tak? Tapi kalau kau nak tahu geng, Arul ni dia susah sikit nak buat keputusan tau. Even kalau kami tanya Arul, macam mana Arul? So dia cakap, ikut lah mana-mana. Tak ada pendirian. Ya, aku tak ada berian. Arul ni, kalau dia tanya makan mana, kau carikan tempat-tempat kotor. Mesti dia suka. Betul. Dia suka minat kan tempat-tempat kotor. Aku rasa lah, tapi dalam band ni itu aku rasa betul juga, tapi yang paling aku rasa main paling nak susah survive kita duit lah, aku rasa kewangan lah. Aku rasa kewangan lah. Sebab dalam band ni aku rasa duit tu memang kena Strong lah. strong bro kan. Sama ada kalau macam nak rakam lagu kan, cabaran lah. Memang benda paling susah. Sebab masing-masing ada komitmen. Ya, betul, nak betul. kena Survive kan. Baru nak bina kehidupan balik. Mana yang, yelah orang kata yang muda tu masih meneruskan belajar. Mana yang umur-umur dah 20 lebih tu sampai bila kan nak, orang kata apa, mak ayah suap. So kita pula kena dah start kerja, tu bayar komitmen bulanan ini, tu ini. So obviously duit lah masalah utama. Tapi tak ada masalah apa, selagi minat ada kan, minat ada, tak ada benda yang boleh halang. Apa soalan dia tadi Lam? Benda paling susah dalam band ni apa? Benda paling susah dalam band bila kau paling muda. Sebelah. Kau rasa dipindah ke? Aku rasa macam aku tak pernah didengar. Setakat ni aku minta lagu apa pun tak pernah dapat. Bila Arul minat lagu tu terus ada dalam setlist. Aku nak cakap satu macam macam tu aku tak payah bayar duit studio oi. Kau dengar apa dia cakap? Ha? Tak didengari. Aku memang tak didengari tu. Banyak kali time practice aku panggil kan, orang buat tak tahu. Orang pandang aku. Oh. Panas tu sebenarnya. Datang tu nak tengok chord dia. Macam lah. Datang tengok chord. Okey dah. Gerak.